Assalamualaikum guys, jumpa lagi di YouTube channel Akram Razali. Believe that. Okay guys, selamat Hari Raya. Vlog kali ini adalah vlog raya, tak ada challenge. So ni raya pertama lah, tapi korang tengoklah, raya pertama Akram akan beraya sorang-sorang. Raya pertama ni Akram raya sorang lah, sebab Akram terpaksa kena masuk kerja hari ni. Akram kena settlekan kerja juga hari ni. Esok akan bergerak balik Pahang lah, beraya kat Pahang belah bini Akram. So Zana dah gerak balik dah, gerak balik dengan kakak abang dia. Vlog kali ni akan tunjuk lah vlog raya pertama. Tapi sorry lah kalau Akram rasa Akram tak banyak edit lah kot, sebab Akram nak, kalau boleh nak post waktu raya jugalah, waktu minggu raya lah. Harap korang layanlah vlog pertama Akram, vlog raya Akram ni. Akram sekarang ni tengah cari makan ni. Tak tahulah kedai makan kat luar tu ada ke tak, buka ke tak. Tapi Akram ada standby lah biskut raya. Akram dah beli biskut raya banyak-banyak. Taklah banyak pun, 2-3 bekas tu. Itulah nampak vibe raya. Akram nak pergi cari makan dulu. Sekejap lagi Akram nak ni pula, Akram nak bubur duit dalam sampo duit raya ni. Kalau sesiapa yang nak duit raya dengan Akram, sila komen. Harap korang enjoy vlog kali ni, vlog raya Akram sampai habis. Tengok sampai habis. Okay guys, so nasib baiklah kedai mamak belakang rumah Akram tu dia buka. Kalau tak Akram nak cari makanan kat mana. Tadi Akram ada beli Indomie. Indomie telur mata. Tak tahulah, Akram tak rasa nak makan nasi. Mungkin petang lah sikit kot Akram makan nasi pula. Dengan Akram beli teh ais. Sebelum ni Akram ada beli biskut raya ni. Apa nama biskut ni tak ingat lah. Tengok dalam dia ni inti durian. Ni bahaung dia. Dengan Akram ada beli biskut raya yang ni. Ini biskut dia nama blueberry biskut dia. Biskut blueberry. Lepas habis makan kan kita macam nak punya. So Akram beli inilah, ubi ni. Inilah makanan di pagi raya Akram ya. Tapi Akram tak tunjuk lah Akram tengah makan ya. Kita tengoklah aktiviti apa sekejap lagi Akram boleh buat. Apa yang Akram boleh tunjuk lah aktiviti pada hari raya ya. Okay guys, so inilah aktiviti Akram. Masukkan duit dalam sampo. Kita ada 3 sampo. Ada sampo biru ni, sampo hijau ni, dan sampo warna brown ni. 3 ni Akram letaklah berlainan jumlah. Warna biru ni untuk budak-budak Data beraya lah, untuk budak-budak data beraya. Ni ada RM1. Kotak ni ada RM1 dengan RM5. Jangan tanya mana warna merah. Yang warna merah tu buat tak nampak ya. Buat ada ya. Untuk budak-budak kita masuk ke dalam sampo. RM3 lah, RM3 untuk budak-budak ya. Untuk budak-budak RM3. Ni untuk orang yang Akram kenal lah. Akram kenal, Akram masuk RM5. Untuk orang Akram kenal RM5 lah. Untuk orang yang lebih Akram kenal, mungkin dia special sikit, kita letak RM10, RM5. So kita ambil RM1 juga lah. 1, 2, 3, 4, 5. RM10 dalam sampul ni untuk orang yang special. Tahun ni Akram tak dapat lah nak main game dengan adik-adik Akram, nak bagi duit raya dalam bentuk game. Tak dapat lah, sebab tak tahu Akram balik bila lagi. Tapi Akram bagilah duit raya kat diorang. Akram bagi tapi tak buat game lah. InsyaAllah untuk korang akan nak buat game, pilih siapa mana korang yang benar. Jangan lupa masuk live TikTok Akram. Tapi Akram tak tahulah video ni post dulu ke ataupun Akram dah buat live dekat TikTok. Pilih, cubalah.
belainan jumlah ya. Okay guys, so akan dah siap-siap semua, dah ada beg, bersiap untuk ke Pahang. Raya kedua ni akan bertolak ke Pahang. Sekarang ni pukul ni mana jam? Tu nampak pukul 7.52. Akal bajet semalam nak gerak 7.30. Tapi lambat bangun lah. Lepas tu dah mandi, dah solat. So jom dah prepare semua, jom kita gerak pergi ke Pekang. Harap korang layan video ni sampai habis. Jom, let's go. Okay guys, so akan dah naik kereta. So harap tak ada apa yang baru tertinggal lah. Semoga selamat sampai ke Pahang, Pekang. Beg dah bawa, pakaian semua dah lengkap. Harap tak ada apa yang tertinggal lah. So jom lah, let's go, kita ke Pahang. Okay guys, so akan dah sampai dekat Pahang, dekat Pekang. Tapi akan ada kat stesen minyak ni, yang rumah family Zana belakang stesen minyak ni lah. Akan tak tahan sangat nak buat air kecil. Alhamdulillah akan dah sampai. So jom kita pergi ke rumah dia. Okay guys, so akan dah sampai. Ni kapur halaman rumah Zana lah. Tengoklah aktiviti apa yang kau boleh tunjuk dekat sini ya. Inilah kawasan dia. Ni rumah dia. Dah hujan sangat. Dah hujan dah. Oh. Macam baju hijau. Tiap kali buat dah video itulah baju raya air. Ni baju raya kedua.